Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 31 Oktober 31 Oktober 2025 dan genap sebulan lah pelaksanaan Budi 95 yang kita akan rasa. So malam ni aku dengan isteri kita orang kita nak beli barang-barang groceries dulu, barang-barang untuk family day dulu, and then kita nak isi minyak. Isi minyak kita nak tengok berapa baki Budi 95 yang kita orang guna selama sebulan. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Baik, sedap. Mana tengok, cuba tunjuk kat kamera. Kenapa awak baik-baik ni? Sebab nak beli buah-buahan dengan salad. Kita orang dah sampai dekat Aeon mana yang? Aeon Alpha Angle. Untuk kita orang beli barang-barang untuk family day. Sekarang dah pukul 9, so kita orang pun kena rushing Yes. untuk beli sebab mostly kedai takut tutup kan. Sedap ke? Aku memang ada plan nak beli PC gaming chair ni untuk senang untuk edit video ke apa ke, tapi belum ada rezeki lagi. So aku pun tengah cari juga gaming chair yang sesuai untuk aku. So korang doakanlah, mana tahu YouTube aku ni cepat capai 1000 subscriber ke, lepas tu watch view aku tinggi ke. So korang support lah aku. Mungkin aku boleh dapat daripada watch view korang tu kan, subscribe aku boleh beli kursi gaming chair ni lah. Sekarang aku pakai kursi IKEA, dia sakit badan tapi tak apa, aku on je. Jom kita dah lambat. Lucky Coffee ni tak ada dalam plan macam mana korang? Awak ada share dekat TikTok saya yang hari ni diorang buat sale, so it's not my fault. Okey lah. Okay, sebab awak yang remind saya ada sale, so kita kena pergilah. Kita tengok dulu apa yang kita boleh beli. Kalau anak yang dia jual RM3.39 untuk 100 gram. RM3.39 untuk 100 gram anggur. So dia RM33.90. Mahal. Dia ni macam susah nak potong tak ya. Kita cari yang senang je. Cari buah yang senang-senang potong. Tak payah potong. Okay, yang tak payah potong wife kata. Reprice to clear RM4.76 anggur. RM4.76 anggur ni, so nampak macam berbaloi untuk kita orang beli. So kita orang akan mixkan anggur ni dengan buah-buah lain, and kita tengok dulu. Sebab kita nak bagi makan ni bukan seorang dua orang, lebih kurang 50 orang ni nak bagi makan. Itu nanti, itu bukan, itu tempat nanti ni bukan, kita settle ni. Mari. Strawberry satu je. Kita tengah mencari strawberry yang saiz tak berapa besar tapi tak berapa kecil, yang sedang-sedang. Later guys. Kita orang dah buat Ricky tadi. So ini adalah yang paling murah. Bukanlah paling murah, Paling terbaik. paling terbaik. Kalau dah ambil warna anggur warna hijau tu, kena ambil juga anggur warna purple juga. Baru nampak macam ada warna tu cantik. Ada warna hijau, ada warna purple, kemudian kita ambil strawberry, ada warna merah. So combination colour tu nampak cantik sikit. Yang ni bahan untuk saya. Oh, Untuk salad. bahan untuk salad pula. Ni, Rasanya buah-buahan dah cukup. So kita orang cari bahan untuk buat salad pula. yang tak payah basuh, yang memang dah siap basuh. Ni. Ni RM3. Ni coleslaw lah. Ni. Ini dah siap basuh kau? Triple wash. Ni dah siap basuh. Ini untuk 50 orang makan yang cukup ke? Cukup lah. Ni. Tendek.
kita nak bagi makan orang, so kena jaga lelo. Takut ada sakit perut ke apa ke. Kita orang memang dah tak ada masa untuk buat-buat nak basuh ke apa ke. So kita orang beli yang memang macam ni yang dah siap basuh. Boleh tak kalau esok kita buat coleslaw? Malam esok kita buat coleslaw. Esok diorang ada buat bakar-bakar tak? Barbecue. Kalau ada barbecue ni kau siapa yang nak ada coleslaw ke? Kita buat coleslaw esok. Ni coleslaw. Actually diorang sebenarnya dah bagi list apa yang perlu dibawa. Tapi kita orang tak tengok. Tapi kita tambah buah kat sini. Tambah buah kat sini. So wife tengah buat kira-kira. Takut kita orang overspending terlalu banyak sangat. Sebab makanan memang nampaknya macam pesta makanan juga dekat family day tu. Betul, RM81.90. Sekarang kita cari dressing ni. Tak jumpa. Kita beli macam ni je lah. Mungkin korang yang tak biasa beli salad ke, korang boleh tengok macam ni. Ada tulisan ready to eat, dan dia kata triple wash salad. Maksudnya dia dah basuh 3 kali salad ni. And then ada yang jenis dia tulis wash before use, 1 cut ready and baby leaf big taste. So benda ni kena basuh dulu sebelum guna. So korang kena tengok. Saya orang yang suka makan yang macam-macam punya rasa, tapi saya takut orang tak boleh terima, so saya ambil yang biasa je. Tak apa kalau awak ambil yang awak rasa sedap, InsyaAllah orang lain pun makan sedap. RM13. So kita check price. RM9.13. Betul tak? Memang saya suka. Banyak je diorang kata sedap. Caesar salad yang baru sekarang. Sesame, Sebagai pemenang pertandingan memakan Caesar salad. roasted sesame pun sedap. Sebab dia kata kalau yang Fifi punya brand ni dia masing. Caesar. Ni Paling banyak peringkat daerah MSRG Desert have you tried Fifi Caesar salad? Yes, I have. This one better. I'm not saying that. Sos tomato ada, tapi sos cili macam tak ada lah. Ada tomato. Ada. Sos cili live. Satu kita dah dapat. Sos cili, sos mayonnaise, sos black pepper dengan sos Thai. Hot and spicy. Boleh? Wah suka check banyak kali sebab takut kalau dah beli lepas tu tak terbeli, kemudian malas nak datang balik. So sebelum keluar tu kena check betul-betul. Tuan Kucai. Jom, let's go. We are done and ready to pay. Tengok. Aunty tempat lalu. Terima kasih Aunty. Kita tengok 50% item. Ya, kita orang masih suka tengok 50% item. Ni jadi RM2 lebih je. Sebab Sebab ada tak benda yang semua. murah. Ya, ni. Salad ni jadi RM1.17. satu. Sebab bila dah basuh-basuh, kita nak buang-buang. It's good to eat. Wah, Like new. RM1.7. RM1 je. Nak makan kau. Apa yang special dekat Ion ni? Sayur ni diorang tanam dekat dalam Ion. Dekat second floor. Ni apa ni? Second floor, diorang ada macam ladang lah. Bukan, nanti saya tunjuk kat awak je lagi. Dia tanam dekat dalam macam hidroponik. Oh ya. So semua sayur ni daripada Ion sendiri. Okey. Ilmu baru. Knowledge baru. So
Oh, solid. Oh. Okay. Terima kasih. So kita orang dah settle beli barang keperluan untuk family day esok. Total spend untuk hari ni adalah RM109.97 dan adik ipar dia kirim barang juga RM37.73. So this is our spending untuk tonight. Kita dah settle beli. So macam mana? Apa pandangan awak mengenai kita punya shopping hari ni untuk family day? Ekonomi. Awak rasa? Ya, worth it juga lah. Sebab kita bukan beli tengok apa. Awak tahu awak tengok apa? Tak payah tengok orang lah. Dia terakam tau dalam kamera ni. Jangan yang bahawa awak ni usah orang. So kita orang dah settle shopping barang untuk family day. Kita orang punya side is a healthy food lah. Healthy food. So kita nak settle and then after this kita nak isi minyak. And kat situ baru kita orang boleh tahu berapa baki balance, berapa baki Budi 95. So kita orang beli kerusi healing as a gift untuk tengah-tengah hadiah. So kita orang punya konsep is sihat Sihat. dan menenangkan. Yes. Jap. So kita dah settle dengan beli shopping tadi. And now awak agak-agak berapa baki balance Budi 95 saya untuk teka saya rasa bawah 80 liter. Okey. Atas berapa? Bawah maksimum 80 liter. Maksimum 80 liter. Sebab untuk pengetahuan korang, bulan ni saya ada outstation. Saya pergi Terengganu, pergi and then patah balik. And then bulan ni saya juga travel kereta hari-hari ke tempat kerja. Daripada KL ke Putrajaya, Putrajaya KL everyday, Isnin Jumaat. So dan saya menggunakan kereta kerja saya, kereta Beza, that jimat minyak apa semua, easy to untuk handle apa semua. So jom kita tengok yang berapa baki Budi 95 saya selepas 1 bulan lah. Okay, hari ni 31 Oktober dan esok 1 November. Kalau 2 bar macam ni RM8 lah. Kita nak isi minyak. Actually sebenarnya baru jatuh 1 bar, tapi tak apa sebab esok kita nak pergi Ulu Langat. Lepas tu kita nak pergi ke Kelang nanti. So alang-alang tu kita renew je lah. Kita punya lagi satu takut bila Ahad dah jatuh 1 November, takut buka buku baru kan untuk liter tu. So kita isi je lah alang-alang 2 bar. So kita nak isi minyak dulu. Kita tengok berapa yang kita isi dan berapa baki dia. So jom kita isi. Kita tengok berapa yang boleh kita isi. So 12 liter. Kita dah settle isi. Kita dah settle isi. Total kita bayar subsidi RM7. Yes. So ni resit aku untuk Budi 95 after 1 bulan. So
Tadi aku isi minyak RM32.03 and dapat subsidi RM7.52. Total aku bayar RM24.51. And then aku ada 50 liter lagi baki untuk Budi Madani. Balance 50 liter. So untuk 1 bulan ni, daripada 1 Oktober sampai 31 Oktober, aku hanya menggunakan 250 liter. Wow, so maksudnya saya tekan 80 liter tu betul? Yes. So total awak tadi ada berapa? 70 liter? Total 70, ni guna 50 liter. So okey lah kan, untuk orang yang pergi bekerja, pergi balik kerja. Kemudian aku ada outstation pergi Terengganu. Dia naik motor. Lepas tu aku naik motor, isi minyak kat wife juga kadang-kadang masa guna kereta lepas tu wife. bila aku guna kereta wife, macam sekarang kereta wife, aku isi juga minyak dekat kereta wife. So terima kasih PMX sekali lagi. Alhamdulillah aku punya masih cukup lagi untuk normal user. Aku Roger normal user, bukan buat Grab, bukan yang kerja hantar barang ke, atau outstation jauh-jauh ke, outstation every week ke. Macam aku bulan ni aku outstation sekali, lepas tu pergi kerja, balik kerja KL Putrajaya. That's all. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saja vlog aku pada hari ini. So berjumpa lagi korang dalam video-video lain yang akan datang. Sekali lagi, korang yang mana tengok video aku, support lah aku. Okay, bye. Assalamualaikum.